Basically ada banyak jenis kanta, tapi basic kategori tu ada 3, iaitu kanta monofocal, kanta multifocal. Antara monofocal dengan multifocal tu ada pertengahan tu kita panggil dia EDOF, Extended Depth of Focus. Okay. Monofocal tu boleh faham. Monofocal tu perkataan mono maknanya satu, fokus. So satu fokus sahaja, sama ada tengok jauh atau dekat, ataupun pesakit nak pilih yang dekat. Okay. Kalau pilih kanta multifocal, dia boleh tengok jauh, pertengahan dengan dekat lah. Semua distance. Jauh tu maksudnya terutamanya masa driving. Kalau dalam pemeriksaan kita 6 meter. Itu kira jauh. Okay. Lepas tu pertengahan seperti laptop, bila kita tengok komputer, laptop, ataupun masa memandu kita tengok dashboard, ataupun masa memasak kita potong sayur, itu pertengahan, jarak pertengahan. Dan ada jarak dekat lah. Jarak dekat ni of course lah yang handphone, paperwork, buku-buku kita, membaca. Jarak yang penting dalam hidup kita, jauh, tengah dengan dekat. Multifocal dia boleh semualah, jauh, tengah, dekat ya. Maksudnya kata multifocal tu lebih bagus lah doktor. Sepatutnya kan kita dengar dia memang bagus. Yes, kan? Dia memang bagus ya. Tapi dia kena tengok orang. Jadi tak semua orang boleh sesuai. Yang penting doktor akan check dulu. Doktor akan tahu apa you punya demand. Macam Fani buat apa tiap-tiap hari? Okay, adakah you memandu waktu malam? Adakah you jenis yang suka duduk kat rumah, tengok komputer saja? Lepas tu doktor akan discuss. Advice lah. Akan discuss advice. Dia akan custom made. Dia special dia. Kena tengok lifestyle you apa you buat. Wow. So kalau customkan to the patient kan. Custom to the patient. That's the more important. Yang kanta yang pertengahan tu pun bagus. Dia agak terbaru di market. Yang mana dia boleh tengok jauh, pertengahan paling best. Dengan dekat dia tak akan kecil sangat, tapi best lah untuk macam biasa-biasa nak isi borang ke, pergi overseas nak setakat tengok cepat. Kita tak perlu selalu cari fokus. Untuk EDOF.